Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nurkan Sarah binti Khairul Anwar, berusia 15 tahun. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Selayar. Kod sekolah saya ialah BEA 7612. Saya juga merupakan seorang pengawal sekolah. Selain itu, saya juga turut menyertai pelbagai pertandingan seperti pertandingan sajak, pertandingan bercerita dan pertandingan forum bahasa Inggeris. Pada masa lapang, saya gemar membaca kerana bagi saya, membaca bukan sekadar hobi, tetapi sebuah perjalanan ilmu yang membawa kita mengenali dunia dengan lebih luas. Dalam video ini, saya amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang telah memberi banyak manfaat kepada saya. Buku yang dimaksudkan bertajuk Super Student. Buku yang tergolong dalam kategori pembangunan diri dan pendidikan ini ditulis oleh Olaf Shu. Buku terbitan syarikat penerbitan PTS Publication and Distribution Center Berhad ini diterbitkan pada tahun 2018. Buku ini setebal 186 halaman dan mengandungi 3 bahagian utama. Ayo rakan-rakan bersama saya kita rungkaikan tentang buku ini dengan lebih lanjut. Belajar berjam-jam tapi masih sukar faham? Mengulang kaji berkali-kali tetapi tetap cepat lupa? Jangan risau, buku ini ada jawapannya. Teknik pengulangan berjarak. Bukan belajar sekaligus, tetapi belajar secara berkala agar ilmu kekal segar dalam ingatan. Selain itu, terdapat juga teknik iman, di mana teknik ini menerangkan konsep seolah mengajar seorang kanak-kanak. Tidak cukup dengan itu, buku ini juga menekankan pembelajaran aktif. Bukan hanya sekadar membaca nota tanpa arah, tapi menggunakan peta minda, flashcard dan latihan soal jawab agar proses pembelajaran lebih berkesan. Dengan hanya mengubah teknik pembelajaran, subjek yang selama ini dianggap sukar akan terasa seperti permainan minda yang mengasyikkan. Matematik bukan lagi angka yang bersimpang siur. Sejarah bukan lagi deretan tarikh yang membosankan. Dan sains diyakini bagaikan sebuah kisah magis yang menanti untuk diterokai. Kawan-kawan pernah rasa tak belajar dan cukup banyak, tapi bila menghadapi peperiksaan, semua ilmu hilang entah ke mana? Salah satu teknik yang disebenarkan dalam buku ini iaitu active recall atau pulang kaji aktif. Turut dikenalkan dalam buku ini. Teknik ini membantu pelajar mengingat dalam tempoh masa yang lebih panjang. Teknik ini membantu pelajar untuk mengingat tanpa sekadar membaca berulang kali, tetapi dengan menguji diri sendiri. Selain itu, terdapat juga teknik Pomodoro, iaitu belajar dalam tempoh tertentu. Misalnya, 25 minit diikuti dengan rehat selama 5 minit. Teknik ini akan membantu pelajar fokus dengan lebih baik dan melangkah dengan lebih jauh. Dengan hanya mengubah teknik pembelajaran, kita bukan sekadar membaca, tetapi kita menguasai. Tiada lagi hafalan yang sia-sia. Tiada lagi mengalami situasi panik di dalam peperiksaan. Semua ilmu yang diserap kekal tersemat, bersedia disurahkan pada saat yang paling penting. Setiap impian bermula dengan langkah pertama dan setiap kejayaan lahir dengan usaha yang tidak mengenal lelah. Kesimpulannya, buku bertajuk Super Student ini bukan sekadar buku biasa, tetapi sebuah kejayaan untuk mereka yang ingin berubah dan terus melangkah. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Maka, jangan hanya membaca, tetapi bertindak. Itu bukan dilahirkan hebat kawan-kawan, tetapi pemilik benih untuk menjadi hebat. Kejayaan bukan untuk mereka yang menunggu, tetapi untuk mereka yang berani berusaha dan terus melangkah. Sekian, terima kasih.